Kisarkan jintan putih, bawang merah dan bawang putih. Kisarkan sekali halia. Tadi Cik Okey lupa. Dekat sini ada 2 sudu makan rempah kurma dan 1 sudu makan serbuk kunyit. Campurkan bahan kisar tadi ke dalam bahan ni ya. Tambah air sikit kemudian gaul-gaul sebatikan. Okey, masukkan sekali rempah 4 sekawan Sini ada 2 cawan beras Cik Okey dah rendam lebih 30 minit. Air pun Cik Okey dah ukur siap-siap Cik Okey letak daun pandan Biasa sebelum masak nak letak kuali, Cik Okey akan pastikan ada alas putih ni supaya kuali lebih terletak dan stabil Okey, letakkan sedikit minyak. Campur dengan sedikit butter Kalau nak lagi sedap boleh gunakan minyak sapi. Tumiskan bahan-bahan kita kisar tadi Bismillah. Okey, tumis bahan ni sampai dia betul-betul masak dan terbit minyak. Okey, bila dah garing, dah terbit minyak macam ni, boleh masukkan beras yang kita rendam tadi Okey, gaul-gaul sebatikan. Jangan lupa masukkan garam biar nasi ni ada rasa. Kita masukkan sedikit chicken stock. Letakkan sedikit susu pekat manis Nak tak gula pun boleh, terpulang. Okay, kalau nak rasa boleh rasa nasi ini dah cukup masin ke manis ke, boleh rasa ikut tekak sendiri. Okey, lepas tu boleh padamkan api Okey, lepas tu masukkan dalam periuk nasi, masak seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang boleh masak seperti biasa menggunakan rice cooker. Kisarkan bawang putih, halia, lengkuas, serai, jintan manis, jintan putih dan ketumbar. Sediakan ayam, masukkan bahan kisar tadi. Masukkan serbuk kunyit. Nak pakai kunyit hidup pun boleh Masukkan garam secukupnya. Masukkan rempah kari. Masukkan chicken stock. Masukkan daun kari. Masukkan tepung beras. Kemudian gaul sebatikan sampai jadi macam ni